Tengok aku punya anak-anak bolos dah nak bising lah. Assalamualaikum. Gre, keluar. Masuk. Cepat. Ish, bising betul lah mulut tu. Budak tu pun bising. Semua bising. Bising mulut. Apa sepah yang korang buat hari ni? 1. Kita cari sepah yang orang buat. Kalau korang tanya kursi, sofa aku ni tak payahlah. Okay, memang rabak. So, tunggulah nanti. Raya ni tak sempat nak beli kursi. So yang tu. Korang tengok. Mak Datuk dia masukkan semua kat dalam kura-kura tu punya. Apa lagi yang korang buat sepah hari ni? Buku jatuh. Plug tu jatuh. Inilah dia. Tiap pagi balik aku nak kena kemas diorang ni. Han Hawa. Gambar pula. Han Hawa.